Dalam hubungan kekeluargaan, anak takut dihakimi ataupun dilecehkan setelah membuat kesalahan, maka ibu bapa perlu menunjukkan kemaafan dan belas kasihan. Sama juga suami isteri. Memanglah suami itu boleh buat apa sahaja kesilapan, ataupun si isteri boleh buat apa sahaja kesilapan, tapi siapa yang boleh melangkau rahmat Allah untuk memaafkan? Dan kalau katakan orang itu susah sangat nak memaafkan, itu maksudnya apa tuan-tuan? Dia lebih hebat daripada Allah yang boleh memaafkan. Kesannya apa tuan-tuan? Di kalangan pejuang-pejuang, dia kena memaafkan kesilapan-kesilapan orang yang berjuang. Allah dah ampunkan, tapi saya tak akan ampunkan. Awak pejuang Islam, keliru. Siapa Tuhan, siapa yang manusia sebenarnya kan? Bawa semua, ya. Dan ini adalah pelajaran untuk kita, anak atau keluarga terpisah, hubungan renggang, kembalikan balik. Kalau mereka sudah berpisah 40 tahun, ya, maka tetap Allah ataupun Nabi Yusuf nak kembalikan semula, ya, tetap ingin kembali. Syaratnya apa tuan-tuan? Memaafkan, ya. Dan dalam organisasi, staf kurang percaya bahawa masalah boleh dipulihkan selepas kegagalan, gaji tak bayar 6 bulan, kan. Tetapi kalau ada kemaafan dan masing-masing baiki balik apa sebagainya, perkara itu adalah salah satu perkara penting dalam organisasi. Ya. Bukan mudah tuan-tuan, ya, bukan mudah. Tetapi kita dapat ubatnya daripada Al-Quran. Selagi orang ini mengaku silap, poinnya mengaku silap. Masing-masing mengaku silap apa yang silap dan masing-masing cuba untuk move on.